ini deruan jet pejuang FA-18D Hornet dan Hawk yang melakukan serangan udara jelas kedengaran di ruang udara. Telah menyaksikan berlakunya tragedi titik hitam dalam sejarah Malaysia. Rusuhan kaum telah berlaku sehingga mengakibatkan ratusan nyawa terkorban dan kemusnahan harta benda awam terjadi. Gangguan bekalan elektrik Semenanjung Malaysia 1996 ialah satu peristiwa gangguan bekalan elektrik yang berlaku pada hari Sabtu 3 Ogos 1996 jam 5.17. Hello, Assalamualaikum. Hari ni kita nak cuba terjah beberapa pelajar untuk bertanyakan berkenaan dak heritage. Jom. Kita jumpa seorang pelajar ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa? Free ke? Free. Kenapa ni? Saya nak ambil masa sekejap boleh? Boleh. Sila. Nama siapa? Nama saya Haris. Okay, Haris. Saya nak tanya satu soalan. Adakah anda tahu tentang dak heritage? Faham? Tahu pasal tu? Dak heritage ni perlu dibanggakan atau tak dibanggakan? Okey, dia bukan mana-mana maksudnya kita tak perlu bangga atau tak, tapi kita anggap dia sebagai orang kata apa, kalau kita nak banggakan pun dia sebagai orang kata apa, inilah pendidikan pada diri kita supaya dapat tahu macam mana kita ni kan, supaya orang kata bagi pengajaran kepada orang lain. Pandangan anda tentang dak heritage? Pandangan anda tentang dak heritage? Pandangan saya tentang dak heritage ni, kalau bagi saya heritage ni orang katakan apa macam kata apa tu yang jenis macam orang katakan peristiwa hitam lah, peristiwa yang gelap terjadi macam 13 Mei ke salah. Adakah dak heritage ini memberikan kesan yang baik atau buruk? Bagi saya dia kesan yang baik lah, sebab kenapa dia bagi kita pendidikan, pengajaran pada generasi akan datang macam kita semua je lah, supaya kita dapat faham macam mana apa dak heritage berikan kita. Okey, terima kasih Encik Aris. Okey, terima kasih. Okey, kita nak cari lagi beberapa orang pelajar. Jom ikut saya, jom. Ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita dah jumpa. Nama siapa? Nama saya Haris. Haris free ke tak? Free. Boleh tanya beberapa soalan? Boleh. Okay. Saya nak tanya, adakah anda tahu tentang dak heritage? Saya tahu. Bagus dak ni. Okay, yang kedua, dak heritage ni perlu dibanggakan atau tak dibanggakan? Setahu saya, dak heritage ini tidak perlu dibanggakan dan ia merupakan peristiwa hitam lah, apa yang berlaku, contohnya konflik, bencana dan sebagainya. Yang ketiga, apakah pandangan anda tentang dak heritage? Pada pandangan saya, dak heritage ini harus dijadikan pengajaran dan pendidikan lah untuk masa hadapan. Yang terakhir, boleh ya? Adakah dak heritage ni memberikan kesan yang baik atau buruk? Dak heritage ni memberi kesan yang baik jika dijadikan pendidikan dan pengajaran. Okey, terima kasih. Siapa nama tadi? Nama saya Haris. Terima kasih Cik Haris. Tanggal 13 Mei 1969 telah menyaksikan berlakunya tragedi titik hitam dalam sejarah Malaysia. Rusuhan kaum telah berlaku sehingga mengakibatkan ratusan nyawa terkorban dan kemusnahan harta benda awam terjadi. Arahan darurat telah dikeluarkan akibat rusuhan kaum ini dan mengikut rekod 200 orang terbunuh, 400 cedera dan 10,000 penangkapan telah dilakukan. Ini permulaan kepada kemuncak tragedi berdarah ini. Kemuncak kepada peristiwa rusuhan kaum. Segalanya bermula semasa kempen pilihan raya 1969 apabila parti pembangkang iaitu DAP, Gerakan dan PPP telah membangkitkan isu bahasa kebangsaan, kedudukan istimewa orang Melayu dan hak kerakyatan orang bukan Melayu. Susulan itu, perkara ini telah menimbulkan rasa kurang senang masyarakat Melayu. Pada pilihan raya tersebut, parti perikatan yang dianggotai UMNO, MCA dan MIC gagal memperoleh majoriti 2/3 di parlimen pada peringkat awal, walaupun masih berjaya membentuk kerajaan persekutuan. Parti pembangkang menyifatkan ia satu kemenangan yang besar buat mereka. Bagi meraihkan pencapaian di pilihan raya, mereka telah berarak di sekitar Kuala Lumpur pada 11 Mei 1969. Perarakan tersebut sebenarnya tidak bermotif untuk menimbulkan isu perkauman. Namun, terdapat segelintir pengikut perarakan telah mengeluarkan slogan bersifat perkauman. Walau bagaimanapun, perarakan tersebut melencong dari laluan yang ditetapkan dan melalui kawasan Melayu Kampung Baru. Menyedari sikap tidak sopan sebahagian penyokong, Parti Gerakan telah mengeluarkan kenyataan memohon maaf
Rumah Menteri Besar Selangor dan rusuhan pertama. Bertitik tolak pada Perhimpunan Parti Pembangkang, Menteri Besar Selangor, Datuk Harun Idris mengumumkan akan mengadakan perarakan balas meraikan kemenangan UMNO pada pukul 7.30 malam, 13 Mei 1969. Perarakan tersebut telah mendapat sambutan dengan orang Melayu mula berkumpul sejak awal pagi lagi. Pergaduhan mula berlaku di setapak apabila sekumpulan pemuda Cina menghalang beberapa orang Melayu yang dalam perjalanan ke Kampung Baru untuk menyertai perarakan UMNO. Pergaduhan ini diketahui oleh orang Melayu yang berkumpul di Kampung Baru, Jalan Raja Muda. Orang Melayu mula bergerak dari Kampung Baru dan menyerang orang Cina dengan bersenjatakan parang dan keris. Mereka membakar rumah-rumah kedai di sekitar kawasan Kuala Lumpur dan juga kereta. Orang Cina yang terserempak dibunuh. Rusuhan ini mula tersebar di sekitar Kuala Lumpur dalam masa 45 minit dari Jalan Campbell, Jalan Tar, Kampung Datuk Keramat, Kampung Pandan, Ceras, Kampung Kerinci dan Sentul. Pada masa yang sama, rusuhan daripada orang Cina mula berlaku di panggung Odeon dan Capitol Theatre apabila orang Melayu yang sedang menonton wayang telah diserang, maut dibunuh dan pawagam dibakar. Hampir semua penonton di dalam panggung tersebut maut dalam keadaan yang sangat mengerikan. Pasukan FRU dan askar Melayu mula dikerah untuk mengambil alih kawalan. Rusuhan dapat dikawal dengan menggunakan gas pemedih mata dan perintah berkurung 24 jam diumumkan di televisyen dan radio. Darurat telah diisytiharkan pada malam 16 Mei 1969. Perlembagaan persekutuan telah digantung. Ni kita nak tejah seseorang untuk nak bertanyakan pasal diabetes ni. Apa diabetes ni? Jom. Free ke? Macam busy je. Boleh tahan free lah. Dia free saja, dia free. Assalamualaikum. Nama siapa? Nama saya ada soalan sikit. Boleh? Boleh Ya, cepat sikit. Abang tahu tak pasal diabetes ni? Diabetes. Diabetes ni yang barisan sukar tak? Betul. Okey. Okey. Pada pandangan abang, diabetes ni bagi kita kesan baik ke kesan buruk? Bagi saya kesan buruk lah. Kenapa bang? Sebab kita boleh tengok peristiwa-peristiwa macam di Godas ni yang jadikan sebagai diabetes ni. Kita boleh tengok kesan dia kepada negara kita ni rakyat lah. Rakyat kita kan berbilang kaum. Sepatutnya kita ni apa panggil satu lah. Tapi sekarang ni lain jadinya. Sebelah. Dia segelintir tu kali nak tolak ansur. Yang pilih bulu lah. Okay. Nanti abang Habis dah? Habis dah. Dah tak ada salah lah. Dah tak ada salah. Tak ada lah. Terima kasih. Menerusi rakaman ini, deruan jet pejuang FA-18D Hornet dan Hawk yang melakukan serangan udara jelas kedengaran di ruang udara. Serangan mortar kira-kira 30 minit ini dilancarkan unit infanteri tentera darat. Sasarannya di Kampung Tanduo dan sekitarnya meliputi kawasan 4 km persegi. Seterusnya, pasukan khas tentera darat menaiki kereta perisai APC Kondor dari 4 kor armor diraja diatur gerak menuju lokasi pengganas. Sekali-sekala tembakan mesin gun berat juga kedengaran dari kereta perisai Kondor. Si daulat dilancarkan ekoran kedegilan pengganas yang enggan meletak senjata. Sebaliknya, menembak mati 8 pegawai dan anggota polis dalam insiden di Kampung Tanduo 1 Mac lalu dan Kampung Simuno Sempurna sehari kemudian.